Mau tak banyak parkingnya? 9.55 pagi. Banyak parking. Kita dekat dia punya level concourse. Dalam lift tadi tulis LC, Urban Marketplace. Sekejap. Oh, ada nak kat situ. Oriental Coffee dah buka. Oh, ada farmasi favourite kita kat bawah ni. Sebenarnya kita nak buat rasa-rasa je ni. Mana persiaran KCC kat atas ni. Lepas tu ni kat mana? Nak atas dulu. So why dia panggil ombak? Sebab aku rasa sebab dia punya design lah, berombak-ombak lah, seperti air di lautan. Begitu Okay, kita dekat ground floor. Tu ada tulis Galeri Petronas. Dia bukannya 100% dah siap lah kedai-kedai kat dalam ni. Tapi ya, dia dah buka secara rasmi lah. Okay, galeri dekat dalam ni. Tapi tak tahu lah pukul berapa dia masuk ni. Pukul berapa dia buka, pukul berapa dia masuk. Kenapa macam tu? Jom kita keluar kat sini. Cantik tak? Cantik bukan? Ada kafe kan? Oh ni lah bagi free yang dia kata tu. Tak tahulah sampai bila free nya. Okay, tadi kita masuk parking ada kat situ, ke bawah tu. And yup. Okay, so ada pintu dia tu, Masjid KCC kat sana. Jom. Dekat belakang tu, selalu kalau aku tengok bunga api tu, aku parking kat sana tau. So kalau korang malah nak parking kat bawah, korang parking kat belakang tu je. Nanti aku tunjuk lah video tu. Korang boleh ni Waze Exxon Mobil tu, dia korang parking belah luar ni. Kalau korang daripada sana tu, nampak situ simpang traffic light depan ni, korang masuk tau. Ada parking kat situ tau. Cantiknya. Masalahnya aku ni tak ada mic tau. Tapi tak apalah, aku nak ambil gambar kat sini. Sini parking sejam RM5 ke aku rasa. Kata korang boleh je parking dekat tu, Menara Atlant tu. Ataupun ni, apa benda nama ni, aku lupa lah. Ish. Ni siapa yang jogging hari ni kat sini, ambil kesempatan lah, ambil gambar kat sini. Jom. Dalam ni ada apa? Ada apa bawah ni? Kalau korang parking KCC pun boleh je korang datang sini. Panas dikit lah, sebab aku rasa tak ada laluan bawah tanah rasanya ni. Oh, ada laluan berbumbung kat sini. Ni dari mana ni? MRT ke? Dia kena tengok jauh lagi ni, baru nampak dia punya ombak ni kan. Macam tu lah korang. Secara ringkasnya. Silau lah pula. Ada barrier tu tak buka lagi. Oh, ni pun belum buka lagi lah. Okay. Okay. Tapi sepatutnya daripada MRT tu boleh tembus masuk ni terus, ombak terus.
Memang ada laluan dia. Memang akan nampak lah signboard tu. Kalau aku raja aku turun. Kalau korang tengok tak ada nanti maknanya malas lah tu. Alah tak apa, signboard banyak. Jomlah kita masuk. Tak buka. Lambat lah sensor. Okay. Siap. Kita tanyalah galeri dah buka ke? Apa ni? Camp 5 ni bukan yang aktiviti lasak tu ke? Game lasak tu bukan? So cantik. Alamak, error pula. So sesuai dengan nama dia ada ombak kan. Mystery box. Okay, so dia ada kedai kat sini tapi macam tak nampak lagi kalau ada kopi-kopi ke. Moto gallery kot. So ada meja boleh lepak atas ni. So cantik. Kan? Cantik tak? Cantik lah. Nak try naik bagi lah. Bagi tu daripada mana? Bila aku tengok macam kosong banyak lagi kedai tak buka ni. Yang kedai makan bawah tu je yang buka. Jadi aku buat keputusan tu. Malas lah nak naik atas tengok ada apa lagi. Coming soon, opening soon. Gitulah guys. Oh yalah tu MRT kat bawah ni. Oh MRT dia terus tembus sini. Okay. So kita tengok MRT kat bawah. Lepas naik balik boleh ke? Rajin kau. Okay lah, dapatkan step ni. Semua pun berombak lah aku rasa. Aku tak boleh tau berombak ni. Pening. Mata tak boleh tengok ni. Itulah gatal. Aku sebenarnya rabun tau. Pencahayaan apa semua. So macam tu lah. Pening. So ni MRT persiaran KLCC. So korang boleh tembus terus naik atas ni. So gitulah korang. Macam ni. Aduh. Dia kalau hari-hari bekerja ni ramai ni orang office ni. Tapi sedap kat sini hari ni Sabtu. So, ramai orang dari luar lah yang datang. Ramai tak orang kat Oriental Kopi? Jom kita pergi makan. Oh, saya tidak mahu beratur ya. Oh, saya tidak mahu kat ni. Ramai guys. Tadi mula sampai dia tak ramai. Tadi kita pergi buat video dulu. Jadi ya, it's okay. Kejap. Nak ambil dah gambar kat atas ni. Macam mana nak ambil gambar saya? Gambar saya tak boleh. Cantik lah.
Saya tahu nak buat macam mana. You know me. Macam tu lah. Macam kopi, menu dia macam sama lah tempat lain. Business, pukul 9 pagi, 10 malam. Pukul 9 pagi dah buka kat sini. Sudahlah. Nak kenapa tak ada orang ni? Orang belum makan, nak makan berat lagi. Dongkai, katanya kan Dongkai dah buka. Dongkai tak buka lagi guys. It's okay. Verona Hills Bridge. Pastries pun belum buka. Jom lah. Urban Eats. Dia, okey. Macam food court gitu lah. Macam-macam ada dalam ni. Daripada kata tak nak tadi, aku datang balik lah. Betul je lah. Dah. Makan pun China, Denmark, Scotland, Amerika dah. Ini aku tak perlu nak tengok Waze ataupun map dah, sebab memang aku tahu kawasan ni parkingnya, lorong parkingnya tu kat mana. Tapi tak pernah lagi lah masuk ke bawah parking tu kan. Baru buka, kita dah baru buka juga. Tapi aku rasa kalau KLCC pun masuk lorong yang sama lah, macam tu lah. Sebab dia orang kan bergabung kat situ kan. Mungkin ada signboardnya lain-lain ke, masuk ke kanan kiri katnya kat bawah tu. Jom lah kita pergi check. Ni persiaran Stono. Lepas satu lagi Kewap depan tu. Kewap apa panggil? KWP tabung ngaji lah sebelah depan ni. Dekat sini. Orang panggil apa? Lorong kuda ke? Ya kot? Lorong kuda. Tu depan tu KLCC dah. Ombak sebenarnya satu lokasi je orang KLCC tu. So ni kot. Sekejap, mana? KLCC bawah. Rasanya sini jugalah tu. Tu ombak dia ada signboard baru dah. Wow. Mana tu? Nampak? Ada ombak. Ombak. Okey. Itulah. Lepas tu bawah ni. Pernah je masuk KLCC ke sini. Tapi lorong ke ombak tu tak perasan tak sebelum. Weh. Ombak. Ombak. Biasa dulu loading je sebelah ni. Okey, ni ada ombak. Okeylah, ada banyak sign ni kan. Takkan dah sesat lagi ya. Tapi rasanya masuk ikut KLCC belah-belah mana parking pun akan tembus juga ombak ni. Tapi sebabkan viral kat sini, confirm jam lah kat sini tak? Betul ke tidak? Masuk. Okey lah, okey. Tit. Scan ke? Oish. Nasib baik. Sikit. Sebagai saya seorang ni, jadi marilah kita mencari parking wanita. Adakah parking wanita di sini? Parkingnya begini Tapi setengah banyak je parking kan. Orang ada cari parking wanita je. Kenapa Tak ada lah tu belakang tu. Saja je kan. Nak juga parking wanita lah. Ada ladies parking. Banyak ladies parkingnya. Okay. Sekarang ni misi keluar pula. Macam mana? Okay.
Cornernya luas. Ui, ini paling penting. Jangan kita besar je parking tepi tu. Okey. Terus bayar dulu. Mengapa kau tu keluar pada kereta? RM5. Mana kat saya? Uish. Mana pergi ni? Mana? Tak nampak pula. Jalan Tun Razak. Ipoh Jalan Tun Razak. Belantan Kampung Pandan, Seremban. Jalan Tun Razak. Belantan Kampung Pandan, Jalan Tun Razak, Jalan Tun Razak lah. Lagi Jalan Tun Razak. Jalan Tun Razak? Alah. Okey. Ni mana lah? Oh, jam dah lah. Dah jam lah kat bawah nak masuk parking tu. Tak kisah. Tapi ayah kita dah sampai Jalan Tun Razak. Tapi kenapa? Tak apa. So ginilah guys. So kita akan lalu dah dekat Tabung Haji ni kali. Tadi kita kat simpang ni tadi masuk. Tapi rasanya parking tadi tu daripada KCC sana sebelah sana pun boleh masuk situ. Cumanya saya tak pasti. Saya tak cuba lagi. Tabung Haji Tower Newton. Saya nak ke Putrajaya. Cepat dak di luar pagar. Ambilkanlah, tolong jolokkan. Nantilah fikir. Okay guys, sampai sini saja. Bye bye guys. Terima kasih menonton. Thank you for watching. Korang boleh check aku punya playlist. Kalau tentang Kuala Lumpur, naik LRT semua, korang boleh cari playlist Kuala Lumpur. Okay, good luck. Terima kasih. Selamat menonton. Bye bye.